Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. So, kita terus kepada chart hari ini 27 hari bulan 3 hari Khamis, hari keempat dagangan dalam minggu ini. So, kita berada di dalam fasa-fasa terakhir pada bulan Mac dan juga fasa-fasa akhir minggu, yang mana kalau kita tengok pada analisa lepas untuk Nasdaq, ini adalah Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam. So, kalau bercakap berkenaan dengan time frame 1 jam, setiap satu candle yang terbentuk ini adalah candle 1 jam, 1 jam, 1 jam. So, pada analisa lepas kita dah saya dah marking yang mana ini adalah zone support zone di sini. Kalau tengok, kita memang target nak buy di kawasan ini dan price masuk dalam zone, nampak ada cucuk sini. Tapi price dah cucuk, dia naik balik. So dia tak ada meneruskan kenaikan. Faham maksud saya? Maksudnya price cucuk, dia running profit sikit je, lepas tu dia masuk balik ke dalam zone dan dia terus buat breakout mencari zone di bawah sini. Okay, so di sini kita dah beranggapan yang zone di sini dah tak valid, sebab kalau tengok di sini sepatutnya price cucuk zone ini sebab ini adalah swap zone, resistance dan ini adalah support. Sepatutnya price cucuk dan naik semula ke atas. Tetapi apa yang berlaku, price sedang terhenti ataupun hold di kawasan ini. So itu kita masih lagi tak tahu ke mana arah tuju market yang seterusnya. Kalau macam tu tak apa. Sesiapa yang berjaya close profit masa price berada dalam range candle yang ini, so dia tak adalah hit stop loss. So tak apa untuk hari ini. Okay, kita fokus lagi untuk mencari position buy, tapi kita cuba untuk turun lebih bawah sikit di kawasan sini. Right, so di sini ada satu lagi zone, yang mana zone di sini masih lagi zone yang fresh, belum ada sebarang candle yang masuk ke dalam zone yang ini. So kita turun sikit ke bawah dan kita target akan kenaikan yang berlaku sehingga sini. Sebenarnya memang kita fokus untuk mencari entry buy untuk Nasdaq, sebab kalau kita tengok pergerakan untuk Nasdaq, untuk indeks masih lagi berada dalam keadaan uptrend. So fokus kita hanyalah fokus untuk buy, yang mana kalau kita buy, kita follow trend besar tu, kita dapat profit yang lebih. Tak apa, walaupun kita lambat nak tunggu, tapi profit yang kita dapat tu adalah manis-manis, orang kata kan. So kita fokus untuk buy di kawasan zone 19698 hingga 19603. So kalau rasa zone ini besar sangat, so kita ambil di shadow ini sahaja. Okay, so kita fokus on shadow ni sahaja pada price 19657 hingga 19603. So kita ambil zone ini adalah sharp zone. Kalau price cucuk, memang dia akan running profit, cumanya beza sikit ataupun banyak. Alright, so get ready. Boleh pending order siap-siap, ataupun kalau korang tak nak pending order, korang tunggu sampai price masuk ke dalam zone dan korang boleh masuk order. Dan make sure ambil profit at least di sini ataupun di atas sini. Okay, so itu cerita di Nasdaq. And then seterusnya kita nak tengok cerita di Dow Jones. So kalau tengok cerita di Dow Jones agak menyedihkan, yang mana kalau kita tengok price sikit je lagi nak sampai, nak cucuk zone kita. So rasanya tak sampai pun 10 pip. 42274, 42271, lebih kurang 3 pip je sebelum price masuk ke dalam zone kita dan price naik ke atas. Banyak juga ni kenaikan ni. Kenaikan ni rasanya 261 sampai 568. So kenaikan ni lebih kurang 200 pip, macam tu lah kenaikan ni. Kita terlepas profit tu. Tapi tak apa, jangan risau, jangan khawatir, sebab
sebenarnya zone ini masih lagi valid tau. So kita stick on this zone untuk hari ni. Okay, fokus untuk zone ini dulu, sebab zone ini masih lagi fresh dan masih lagi belum berlaku sebarang breakout. Kalau tengok di sini price buat range dan di sini breakout, dan sekarang price sedang membuat kenaikan lagi. So jika zone ini, zone yang ini zone yang ini breakout, alright, so zone ini breakout, zone resistance ni breakout. So get ready, korang tunggu di zone yang ini untuk nak re-entry buy ataupun di sini. Cumanya korang kena tengok, kena keep on monitor di mana zone yang terbaik ataupun zone yang terendah dia buat sebelum dia membuat breakout tu. Okay, so get ready di kawasan ini. Boleh letak sesiapa yang sebelum ni ada pending order, so boleh biarkan dulu pending order, sebab kemungkinan yang dia akan sampai pada hari ni tu ada. Okay, so get ready. Nak ambil TP di mana? Ambil TP, at least ambil TP di zone yang ini. Ini adalah zone resistance yang tertinggi untuk dia nak menentukan sama ada dia akan membuat breakout ke atas ataupun dia akan bounce semula, dia akan jatuh semula ke bawah. Okay, so tak banyak yang kita boleh cerita di Dow Jones sebab pergerakan dia agak tak berapa nak cantik sebenarnya tau. Untuk Dow Jones dia punya pergerakan tak sama macam Nasdaq. Nasdaq dia buat structure cantik je, tapi untuk Dow Jones structure dia kalau tengok beberapa hari kebelakangan ni, structure dia tak berapa cantik. So kita just focus on zone-zone terendah lah untuk kita nak buy ataupun kita nak continue dia punya trend. Kita nak follow dia punya trend. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa untuk next video. Seperti biasa, sebelum akhir video saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.